Salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama siri Dendang Seorang Madu episod ke-23. So jom kita tonton. Mak. Awak? Mak. Awak dah. Awak jangan cakap apa-apa, okey? Awak rehat. Awak dah percaya dah sekarang. Rana, Betul apa yang saya sangka selama ni. Memang Mak Mi dengan Imran tu jahat. Diorang yang suruh mak saya. Rana, Rana, awak buat apa ni? Rana, Saya nak cari mak saya. Dia dalam bahaya. Rana, awak tak boleh macam ni. Awak tak okey lagi kan? Awak cakap senang lah. Awak tak rasa apa yang saya rasa. Saya dah jumpa dah mak saya depan mata saya. Tapi saya tak sempat nak buat apa-apa. Okey, macam ni Rana. Awak rehat. Biar saya yang cari barang. Tak payah, saya dah cari dia sendiri. Rana, awak tak boleh macam ni, Rana. Ya, Umi. Saya dah cari mak saya. Saya dah jumpa dah mak saya, Umi. Rana, awak dah mana? Bagi tahu saya. Sudah. Mak. Sudah. Dua hero nak berebut. Saya nampak dah. Mula-mula Faris, lepas tu Megat pula Arif Akif. So ceritanya kalau follow 2-3 episod, banyak episod penculikan berlaku. Mula-mula Izara, isteri Faris, diculik. Tapi Faris tak percaya. Dia rasa isteri dia set up semua benda tu. Dia dah tak percaya dengan isteri dia. Dan dia mula percaya pada Raihana, macam yang kita tengok dalam scene tadi lah. Dan lebih perik pada saya bila Faris dia terpaksa menerima hakikat yang mak dia tu kejam, mak dia jahat. Mak dia mastermind untuk benda-benda, perkara-perkara yang sebelum dia ingat macam normal je, macam life dia macam tak ada apa-apa je. Rupa-rupanya ada banyak plot twist dalam hidup dia. Dia ni seorang yang paling bodoh sekali, watak yang paling bengap sekali, bebal sekali, paling lembab, tak tahu apa yang berlaku dekat sekeliling. Sedangkan Raihana Madu isteri pertama dia tu, segala rancangan perkahwinan dia tu semua adalah rancangan plan jahat mak dia, Hanum. Dan ia kemudian melibatkan mak Raihana pula yang kena culik tadi. Jadi sebagai insting seorang anak, iaitu Raihana, memang tak boleh lah bila mak dia kena culik. Walaupun dia dekat hospital, dekat kata memang dia nak terus nak selamatkan dia lah. Walaupun mungkin dia perlu berehat, dia nak selamatkan dia tu, pada saya macam dia kena plan betul-betul lah. Dia kena rujuk orang yang dia tahu kat mana mak dia diculik. Tapi bahaya jugalah macam tu. So muncullah dua hero tadi, Megat Akif dan Faris. Faris tu sebab dia mula percaya, saya mungkin agak Faris nak rujuk semula lah dengan Raihana. Tak tahu, mungkin lah. Okey, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya.